Israel terus membantu selepas gempa bumi di Colombia. Kini menghantar tambahan 5 tan bantuan dengan peralatan perubatan apabila misi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan bersama Israel telah berada di negara itu selama seminggu. Misi yang terdiri daripada 80 anggota. Ini kini merupakan yang terbesar beroperasi di Colombia ketika negara itu berusaha membina semula selepas kemusnahan tersebut. Bantuan Israel adalah satu lagi tanda hubungan erat yang baru terjalin antara kedua-dua negara. Dengan Baitul Maqdis dan Bogota kini juga bersetuju untuk pengecualian viza timbal balik bermula 1 September. Untuk maklumat lanjut, kami bersama Duta Besar Israel yang baru ke Colombia, Vivian Eisen, yang bersama kami dari Bogota. Duta Eisen, sangat gembira dapat bersama anda di i24 News. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Selamat malam. Baiklah, mari kita mulakan dengan usaha bantuan. Bagaimanakah pasukan Israel beroperasi dan bagaimana penghantaran bekalan perubatan yang baru ini benar-benar akan membantu di lapangan? Jadi pasukan Israel telah menyokong pasukan Colombia selama 1 minggu. Mereka hampir selesai dengan bahagian pertama operasi menyelamat mangsa-mangsa. Ia akan selesai hari ini. Dan ada satu lagi bahagian kerja yang lebih berkaitan dengan bangunan, iaitu memeriksa bangunan-bangunan tersebut. Dan jika bangunan-bangunan itu stabil dan orang ramai boleh kembali tinggal di dalamnya, seperti hospital, sekolah dan sebagainya. Jadi bahagian ini akan selesai pada hari Ahad. Dan di dalam pesawat yang akan membawa mereka pulang ke Israel, kami membawa satu lagi sumbangan sebanyak 5 tan yang akan ditambah kepada sumbangan yang telah dibawa dalam pesawat yang membawa pasukan penyelamat ke sini. Dan ia mungkin akan ditambah dengan sumbangan ketiga yang akan dibuat di sini di Bogota dengan produk yang anda akan beli di sini di Bogota, Colombia. Kerja kritikal yang telah dilakukan oleh pasukan penyelamat ini memang sangat penting. Bagaimana pasukan ini diterima oleh Colombia? Sebab anda kata mereka telah bekerjasama secara langsung dengan pasukan penyelamat Colombia sendiri. Jadi mereka telah bekerjasama dengan cara yang sangat baik dan penuh kerjasama. Mereka telah diterima dengan sangat baik. Mereka membawa teknologi dan kepakaran yang tidak wujud di Colombia. Dan kerja yang telah dilakukan memang sangat penting untuk rakyat Colombia. Mereka berjaya menyelamatkan ramai mangsa. Dan mereka mempunyai teknologi khas yang termasuk drone yang membolehkan mereka mencari mangsa-mangsa di dalam bangunan yang telah runtuh. Sungguh menakjubkan melihat kepakaran Israel digunakan di bahagian lain dunia. Duta Eisen, bagaimana pula dengan anda? Bagaimana sambutan anda di Colombia? Maksud saya, hari pertama anda bekerja di kedutaan hanyalah 2 hari yang lalu. Apakah keutamaan pertama anda dalam peranan baharu ini? Sudah pasti, ia agak huru-hara dengan segala yang sedang berlaku. Juga kerana kerajaan sangat sibuk menangani serangan pengganas dan gempa bumi. Jadi ia memang agak huru-hara, tetapi saya sangat-sangat dialu-alukan. Saya dapat merasakan kehangatan rakyat Colombia. Saya dapat merasakan bahawa mereka benar-benar menantikan untuk mempertingkatkan hubungan antara negara kita. Dan kami akan berusaha untuk itu. Saya gembira berada di sini. Orang-orang yang sangat-sangat baik dan sangat mesra. Wah, itu sangat mengagumkan untuk didengar. Dan apabila anda bercakap tentang hubungan antara rakyat kedua-dua negara ini, bagaimana keputusan untuk menghapuskan keperluan visa akan membantu meneruskan momentum hubungan baik ini, khususnya antara rakyat Israel dan Colombia? Jadi dari awal lagi, sejak permulaan, kami sudah ada sekurang-kurangnya 3 topik yang ingin kami sentuh sejak mula. Salah satu daripadanya ialah visa yang akhirnya kami persetujui semalam untuk dibatalkan bermula 1 Disember. Topik kedua yang sangat penting bagi kami ialah pembatalan larangan ekspor arang batu ke Israel. Itu adalah keputusan yang telah dibuat semasa kerajaan sebelum ini dan telah dibatalkan sekarang pada minggu pertama kerajaan ini. Dan perkara ketiga yang berada dalam bahaya semasa kerajaan sebelum ini ialah perjanjian perdagangan kami yang telah ditandatangani pada tahun 2013, dilaksanakan pada tahun 2020. Tetapi kemudian dengan kerajaan baharu terdapat bahaya sebenar bahawa ia akan dibatalkan. Presiden sebelum ini mengumumkan bahawa beliau akan membatalkan perjanjian perdagangan itu. Tetapi akhirnya mereka sepatutnya, disebabkan oleh peraturan dalaman, mereka sepatutnya mengadakan undian di Kongres yang tidak pernah berlaku.
Jadi perjanjian perdagangan itu masih lagi berkuat kuasa sepenuhnya. Dan sekarang kita perlu mengadakan dialog antara institusi dan antara kerajaan untuk memutuskan jenis produk yang akan menjadi sebahagian daripada perjanjian perdagangan ini. Untuk menambah baik cukai yang dikenakan. Dan saya percaya bahawa ini akan menjadi satu langkah besar untuk meningkatkan perdagangan antara negara kita dan menarik lebih ramai pelabur ke Colombia serta benar-benar meningkatkan ekonomi Colombia dan juga ekonomi Israel. Ia benar-benar perubahan 180 darjah daripada kerajaan Petro tahun lepas. Apabila anda bercakap tentang semua keputusan baharu yang anda buat ini, apakah antara cabaran utama bagi anda apabila mengambil alih peranan ini dan membantu membina semula hubungan ini dari asas, iaitu dari sifar? Ya, saya akan katakan salah satu cabaran utama ialah naratif yang masih wujud di negara ini. Pada zaman kerajaan sebelum ini, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan sejak bermulanya perang di Gaza, sejak 7 Oktober, banyak naratif yang sangat berniat jahat terhadap Israel telah dirangka, terutamanya oleh Presiden, dan tersebar di seluruh media sosial. Dan malangnya, ramai orang di sini tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membezakan antara kebenaran. Ya. Dan dengan AI serta semua impak media sosial, memang kita boleh rasa sebahagian penonton di sini sebenarnya tidak menyokong Israel. Hakikatnya adalah sebaliknya. Anda boleh lihat naratif antisemitik yang berakar sejak zaman pertengahan. Memang sukar untuk melihat perkara itu dan saya rasa ini akan menjadi salah satu cabaran utama. Memang banyak kerja yang menanti anda. Tetapi Duta Vivian Eisen, kami mengucapkan semoga berjaya dalam peranan baru yang sangat penting ini sebagai duta. Terima kasih kerana bersama kami di i24 News dan berkongsi lebih lanjut tentang beberapa hari pertama anda di jawatan ini. Terima kasih banyak kerana menjemput saya dan memberi saya peluang untuk bercakap dengan anda. Terima kasih, selamat tinggal, selamat malam.